Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel Neting Ting Ting Ting. Hai guys, bersama dengan Iwan Neting untuk kita nak buat vlog. Okay, so hari ini vlog kita simple je. Aku nak buat mukbang. Aku tahu nak buat konten apa hari ni sebab aku dah kemas bilik, aku dah bagi makan dekat kucing aku. Cuma kejap lagi aku nak kena mandikan kucing aku sebab tak ni dia berak. Lepas tu tarik dia lekat dekat dia punya bulu. So aku kena mandikan dan bersihkan. Nak buat mukbang, mesti korang tertanyakan mukbang apa yang kita nak makan. Tapi sebelum tu, sebelum kita continue untuk mukbang tu, aku nak korang make sure subscribe dulu YouTube channel aku. Don't forget to like, share dan juga komen. Okay guys. So ni lah mukbang kita. Simple. Musim-musim hujan ni mesti kalau kita pergi dekat kedai ke atau kalau kita pergi kat mana-mana ke, mesti kita akan nampak orang yang jual kuih dadar. Dan itu adalah ubi. Contohnya macam ubi rebus ataupun ubi bakar. Bakar I'm not sure yet, but ubi. Tapi kali ni dia ubi juga, tapi dia bukan ubi rebus. Dia bukan ubi rebus tapi dia ubi yang yang diperam. Dia macam tapai. Tapi kalau kat Kelantan orang panggil tape. Kat Kelantan orang panggil tape. Kalau kat luar ni I'm not sure yet, and aku akan minum dengan air dah ready. Sekarang kita akan buka and kita akan makan. Aku suka sangat makan benda ni sebab kenapa? Sebab dia punya warna dia. Ni sebenarnya daripada peti lagi. So kita buka daripada peti, so dia memang sejuk dan sedap lah guys. Okay, so kita akan buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang Kelantan ni, memang ubi macam ni adalah kegemaran lah setiap orang Kelantan. Gitu. Wah, menyelerakan, tengoklah warna dia kan guys. Okay, so keras weh. Dia kalau lembik dia sedap benda ni. Tapi kalau keras dia tak sedap lah. So, ini dia. Kau nampak tak? Boleh zoom tak? Warna kuning cantik kan. So, kita akan rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan rasa. Bismillah. Kalau dia punya isi dia ni lembek, dia lagi sedap. Tapi kalau dia dalam peti keras tak sedap. Aku tak reti nak describe dia punya rasa macam mana. Cuma aku nak tanya korang, pernah tak korang makan ni? Sedap. Sumpah sedap weh. Kalau korang yang minat makan tape ni, musim-musim hujan macam ni, very recommended untuk korang beli. So kalau korang berminat, korang pergilah cari dekat kedai area berdekatan ke atau kat mana-mana ke, best. Kita akan minum air dah ready. Macam budak-budak kan aku kan. Goncang dulu. Okay, so kita cucuk dia punya ni. Ini kita minum macam biasa. Bismillah. Ini sajalah vlog kita pada hari ini. Simple je weh. Aku tak tahu nak buat video apa. Tapi kalau korang ada sebarang cadangan untuk nak buat video, just komen saja dekat ruangan komen. Nanti aku akan pertimbangkan konten apa yang sesuai untuk aku buat. Oh my god, lampu terpadam. So daripada situ sampai situlah saja aku rasa vlog aku pada hari ini. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen. Until we meet in the next video. Assalamualaikum.